Okey, korang biasa tak? Bila start bunyi macam ni. Start. Problem. Okey, masalah pada Wira ni, bila parking 2 hari tak boleh start. Itu punca dia. Okey, sebab apa? Kita tengok masuk fuse ni. Dia punya lampu nyala. Bila kita buka fuse ni, okey, current dia hilang. So, check current leaking biasa sistem memang nak kena buka dulu. Kita akan buka satu-satu. Okey. Ni biasa serabut wire macam gini. Biasa kita akan buka alarm dulu lah. Okay, macam alarm yang berserabut. Bagi aksesori tambah. Korang kena racun, pasang. Dah lah short. Okay. Tadi dari cerah sampai habis sekarang dah ada sikit kemalap je. Okey. Ni problem lagi. Okey. Ada lagi sikit. Dia tak cerah. Yang kedua, biasa shock biasa part-part. Kalau macam power amp ke ada, radio. Wah, ini ketat. Kita akan buka soket radio ni. Kebanyakan dia aksesori problem. Okey, jom lepas kita buka semua dalam dah kosong dah. Okey. Okey, wah lebih otomotif. Jaga kereta, jaga keselamatan.